Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan kongsikan macam mana nak masukkan amalan baik dalam ID ni. Okey, seperti biasa, cikgu login ID ni. Okey, masukkan kat pengenalan. Okey, daftar masuk. Right. Seterusnya, cikgu klik aplikasi. Pengurusan murid. Dekat sebelah kanan atas ni pastikan kita klik pelapus sasiah. Okey, dekat sini sebelah kiri pengurusan sasiah. Pengurusan amalan baik. Tambah amalan baik. Okey, saya pergi ke kelas tingkatan 1. Pilih nama kelas. Contohnya 1 Budi. Dan nama murid. Okey, sekarang saya tunjukkan dahulu secara individu. Contoh saya typekan nama seorang pelajar ni. Okey, kemudian cari. Kat sini dah terpapar nama pelajar tersebut. Saya klik dekat sebelah kiri ni, box ni, dan saya klik amalan baik. Amalan baik, okey, sila pilih. Adab dan memberi bahasa, jati diri, tolong menolong. Okey. So saya klikkan tolong menolong. Okey. Rinciannya menawarkan dan memberi bantuan dalam bentuk tenaga. Okey, yang ini saya tulis mengangkat buku. Tarikh. Okey, pilih masa. Tempat dalam kawasan sekolah. Klikkan box sebelah nama kita. Okey, mengesahkan data ini adalah benar. Dan klik paling kanan ni simpan. Okay. Rekod amalan baik berjaya disimpan, klik OK. Okey. So sekarang dekat sini terus cikgu nampak senarai amalan baik murid tadi. So, sekiranya nak tambah amalan baik pelajar yang sama, boleh je klik bahagian bawah ni, tambah amalan baik lah. Okey, itu secara individu. Sekarang saya tunjukkan secara pukal. Okey, saya pergi balik dekat pengurusan amalan baik ni, tambah amalan baik. So, dibawa semula ke muka depan ni. So, saya klik tingkatan 1. Sila pilih. Okey, saya pilih kelas. Okey, nama murid ni saya tak pilih. Saya terus pergi cari. Okey, dekat sini ada banyak senarai nama kan. Yang papar ni saya tukar kepada 50 sebab pelajar saya 40. Okey, so kalau semua pelajar menolong cikgu pada hari-hari tertentu tu, cikgu klik dekat atas ni semualah. Klik dekat sebelah kiri bilangan ni, klik semua. Tapi sekiranya beberapa orang menolong cikgu pada hari tersebut, okey, kita akan klik berdasarkan nama. Okey, contohnya saya pergi nama pertama, pelajar A. Okey, saya klik pelajar A. Seterusnya saya klik pelajar B, pelajar C, pelajar D, pelajar E dan pelajar F. Lihat senarai murid ni tak boleh diklik. So, saya kena klik masuk senarai murid. Adakah anda pasti? Ya. Saya simpan. Okey, berjaya simpan. Okey, lepas tu paparan ni keluar. Saya nak lihat senarai murid ni. Yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 murid tadi yang saya masukkan dah keluar pada paparan yang seterusnya. Saya kena klik tambah amalan baik. Okey. So, maksudnya ni amalan baik untuk 6 orang pelajar tersebut lah. Untuk amalan baik, saya pilih kebersihan, keceriaan dan kelestarian sekolah. Okey, sila pilih. Okey, menjaga kelestarian, kebersihan, mengelakkan kejayaan sekolah. Okey, lepas tu keterangan amalan. Okey, yang bersesuaian lah ya. Menceriakan kawasan sekolah ke, menceriakan kelas ke. Okey, pilih tarikh. Okey, cikgu pilih masa. Okey, seterusnya tempat dalam kawasan sekolah. Okey, lepas tu sebelah nama kita ada box tu. Okey, kita kena tik dan simpan.
rekod amalan baik bekal berjaya disimpan. Okey, klik OK. Okey, kemudian sebelah kiri ni, saya nak pergi tengok pengurusan amalan baik, nak tengok senarai amalan baik dilaporkan. Okey, saya nak tengok kelas saya, iaitu Satu Budi. Okey, lepas tu saya cari. Okey, so dekat sini, saya klik 50, pelajar saya 40. Okey, dekat sini saya boleh lihat, okey, untuk kesemua pelajar yang telah direkodkan amalan baiknya. Okey, untuk kelas, sebagai guru kelas nak tengok kan, pelajar-pelajar saya, berapa ramai yang telah buat amalan baik. So, ada nama dekat sini, tingkatan, right? Lepas tu, perincian kat sini lah apa amalan baik dia, keterangan, tarikh dan masa, juga tempat. Okey, kita boleh tengok dan bagi tahu pelajar. Okey, untuk tingkatkan lagi amalan baik. Ini adalah kad bonus yang dipraktikkan di sekolah saya. Okey, setiap guru memegang kad bonus ni ya. Okey, jadi setiap kali pelajar tu membuat amalan baik, pelajar akan rekodkan dahulu ya. Okey, dekat sini dia tolong cikgu ke. Okey, contohnya menolong mengangkat buku ataupun mencerikan kelas. Okey, so pelajar akan tulis tarikh, masa dan juga tempat. Right? So, daripada kad bonus ni, cikgu simpan terlebih dahulu ya, sebab kadang tak sempat kan. Pada hari tersebut kita nak isi. So, yang penting semua maklumat ni telah direkodkan di sini. Selepas tu, bila cikgu ada masa terluang, okey, cikgu akan isikan semua perincian pada kad bonus ni di dalam ID ni. Okey, itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk semua.